Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Fikri bin Abdul Razak, pelajar lepasan SPM dari SMK Felda Timur, dan saya memperoleh keputusan SPM 9A. Rahsia kejayaan saya dalam menghadapi peperiksaan SPM yang pertama ialah meminta restu dan doa kepada kedua ibu bapa saya untuk dipermudahkan urusan dan cemerlang dalam peperiksaan. Seterusnya, saya akan memperbanyakkan doa untuk cemerlang dalam SPM sebelum, semasa dan selepas peperiksaan, serta tidak lupa untuk mendoakan kejayaan orang lain. Akhir sekali, saya membuat banyak nota dan poin yang penting agar dapat mudah faham dan menjawab peperiksaan dengan cemerlang. Nasihat saya kepada rakan-rakan yang sedang menghadapi peperiksaan SPM atau peperiksaan lain, saya mendoakan agar rakan-rakan dipermudahkan urusan dan cemerlang dalam peperiksaan, serta rakan-rakan janganlah lupa untuk berusaha dan belajar bersungguh-sungguh demi kecemerlangan dan kejayaan dalam kehidupan korang semua. Itu sahaja daripada saya, semoga berjaya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ali Syahana binti Suhaimi, merupakan pelajar SPM tahun 2025. Hari ini saya ingin berkongsi tentang kunci kejayaan saya semasa menduduki SPM tahun 2025 dan ingin memberikan kata-kata semangat kepada adik-adik yang akan menduduki SPM pada tahun ini. Alhamdulillah, pada tahun SPM 2025, saya telah mendapatkan keputusan yang cemerlang, iaitu sebanyak 9A. Untuk pengetahuan adik-adik, keputusan ini bukan sahaja hasil usaha saya, tetapi juga sokongan daripada keluarga dan rakan-rakan dan juga guru-guru saya. Saya percaya rahsia kejayaan saya adalah konsistensi dan juga disiplin. Saya sentiasa cuba untuk merancang masa saya dengan baik, menetapkan matlamat dan terus berusaha tanpa putus asa. Selain itu, sokongan daripada keluarga, guru-guru dan rakan-rakan juga amat membantu saya dalam setiap langkah yang saya ambil. Buat adik-adik semakmur yang akan menduduki SPM pada tahun ini, saya ingin berpesan, kejayaan tidak datang dengan mudah, tetapi datang dengan usaha dan ketekunan anda. Jika kita jatuh, jangan berhenti, cuba untuk bangkit. Jangan lupa juga untuk sentiasa menghormati guru-guru kerana mereka lah yang memberi kita semangat dan juga ilmu untuk kita menjadi orang yang lebih berjaya. Ingat, setiap kesukaran adalah peluang untuk berkembang. Baiklah. Seterusnya, adik-adik juga jangan lupa untuk sentiasa berdoa kepada Allah dan menjaga 5 waktu kita kerana kejayaan kita merupakan rezeki daripada Allah. Jangan lupa juga untuk sentiasa mengamalkan solat sunnah hajat setiap hari, ya. Baiklah. Sekian sahaja daripada saya. Semoga perkongsian ini dapat memberikan inspirasi dan juga semangat kepada adik-adik semakmur untuk terus berusaha kerana usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga berjaya dalam SPM tahun ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nabil bin Zulkifli. Result SPM yang telah saya peroleh ialah 8E1B. Rasa kejayaan SPM saya ialah yang pertama, solat jangan tinggal walau sekalipun. Yang kedua, jagalah hubungan baik dengan Allah, dengan ibu bapa dan dengan guru kita. Yang ketiga, kebiasaannya lepas balik sekolah, saya akan cuba buat revision dalam masa 20 minit hingga 25 minit untuk recall balik apa yang telah saya pelajari di sekolah. Dan yang keempat, saya akan buat jadual waktu saya sendiri dan cuba untuk konsistenkan diri mengikuti masa yang telah ditetapkan dalam jadual tersebut. Akhir sekali, saya dan rakan-rakan sekelas saya akan membuat study group untuk membincangkan pasal homework. Nasihat saya kepada murid-murid semakmur ialah yang pertama, solat jangan tinggal. Betulkan niat study dan ikhlaskan study itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Studilah betul-betul dan if tak faham tentang pembelajaran, mintalah cikgu terangkan semula. Dan yang paling penting, janganlah jadi orang yang kedekut ilmu. Sebarkanlah ilmu tu dan gunakanlah ilmu sebaik mungkin. Dan bantulah kawan-kawan yang ada masalah dalam pembelajaran. Itu sahaja daripada saya. Semoga video ini memberi motivasi dan inspirasi kepada anda semua. Good luck for your SPM. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Atikah binti Ghazali, merupakan pelajar SPM bagi tahun 2025 dan memperoleh keputusan 6A dalam SPM baru-baru ni. Untuk calon-calon SPM bagi tahun 2026, teruskan usaha, tetap semangat walau apa pun cabaran dan rintangan yang sedang korang hadapi. Gunakan saki-baki masa yang ada ni dengan baik, banyakkan buat latihan dan ulang kaji. Tugasan-tugasan yang diberikan oleh guru jangan pernah tinggal ataupun tak buat, sebab sedikit sebanyak ianya mampu membantu kita
kita untuk menjawab soalan dalam peperiksaan nanti. Yang paling penting, hormati ibu bapa dan hormati guru-guru kerana restu dan doa dari mereka amat penting untuk kejayaan kita nanti. Semoga semua calon SPM bagi tahun 2026 memperoleh keputusan peperiksaan SPM yang cemerlang dan semua calon dapat mencapai target masing-masing. Good luck korang. Bye. Assalamualaikum. Hai kawan-kawan saya, nama saya Fatih Umairah dan saya dapat 6A, 1B dan 1C dalam peperiksaan SPM. So sekarang ni saya akan kongsikan kepada semua orang tentang rahsia kejayaan saya. Pertama, saya selalu tidur dengan cukup antara 8 jam ataupun 7 jam. Yang kedua, sebelum saya belajar, saya akan aturkan masa saya ikut subjek. Contoh macam pagi, 3-4 pagi saya akan mulakan dengan subjek menghafal. Kalau 8 hingga 11 pagi saya akan belajar subjek bahasa. Kalau petang, saya akan ulang kaji subjek mat. Kalau malam pula saya akan recall masa tu sahaja, tengok-tengok ataupun saya akan berhomework sampai siap. Yang ketiga tentang ibadah. Saya sarankan kepada semua orang solat 5 waktu cukup. Yang mana tak cukup tu cepat-cepat qada ataupun jangan tinggalkan dengan sengaja. Saya setiap hari saya akan solat sunat tahajud, hajat dan taubat. Tak kisahlah kalau korang macam rasa macam tak mampu, satu hari tu satu solat sunat pun tak apalah, dah syukur dah, alhamdulillah dah dapat. Lepas tu saya rajinkan baca Al-Quran dan ataupun Yasin lepas maghrib macam ikut yang Cik Guru pernah pesan kat saya. Lepas tu saya akan rajinkan bersedekah dan berbuat baik dengan semua orang. Ya, bagi saya yang mana kuat mengumpal, kuat mencarut, mengata pasal cikgu, kurangkanlah. Nasihat saya kepada semua orang, jangan percaya ramalan tu bulat-bulat. Belajarlah semua, macam sejarah tu korang hafal lah semua. Korang tak hafal semua tak apa, janji korang faham jalan cerita and korang boleh ulaskan semua benda tu. Lepas tu korang banyakkanlah buat trial paper SPM 2022, 23, 24, 25. Buat banyak sampai korang boleh faham. Lepas tu dan SPM tu janganlah buat benda yang tak senonoh, yang mana bercinta tu putuslah. Okay, sekian dari saya. Assalamualaikum. Hai, saya Atila. Saya mendapat 5A dalam SPM 2025. Antara rahsia kejayaan saya ialah sentiasa fokus dalam kelas, tidak malu untuk bertanya dan sentiasa hadir ke sekolah. Nasihat saya kepada murid-murid, jangan mudah putus asa dan percaya pada diri sendiri. Kejayaan bukanlah datang dari kepandaian semata-mata, tetapi datang daripada usaha yang berterusan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru yang sentiasa membimbing saya serta ibu bapa yang sentiasa memberi sokongan kepada saya. Semoga kita sentiasa berjaya di dunia dan di akhirat. Bye! Hai, Assalamualaikum. Saya Putri. Hari ini saya nak kongsikan dengan korang rahsia kejayaan saya. Sebelum tu saya nak bagi tahu korang result SPM saya, alhamdulillah saya dapat 5A. Saya bersyukur dengan result saya. And insya-Allah saya akan sambung belajar dekat KPJ JB dalam kos diploma in nursing pada bulan 7 ni. Bagi saya rahsia kejayaan ni benda first kali, solat kena jaga, solat jangan tinggal. And saya selalu buat solat sunat sebelum solat subuh. And hubungan family kena jaga sebab doa diorang tu penting. And kedua, korang kena ada target. Target saya nak tengok mak bapak saya happy. Saya nak tengok orang bangga dengan saya. And target kedua, saya nak kerja yang baik-baik lah, kerja yang bagus-bagus. InsyaAllah saya boleh ubah nasib. And ketiga, study. Biasalah study. Saya selalu balik sekolah dah lepas mandi, makan, saya akan study. Walaupun benda tu sikit ke, kejap ke, tetap study. And lepas tu rehat kejap. Petang sikit saya akan study group dengan kawan-kawan saya. Kita orang akan study benda yang kita orang susah lah, macam maths, sejarah, benda tu kita orang akan study. And malam lagi saya akan study juga bab menghafal. Kalau korang nak menghafal macam surah, bagi saya akan selalu baca lepas saya solat maghrib. Hari-hari saya akan baca supaya hafalan saya lancar. So bila dah lancar, korang boleh test lah dengan siapa-siapa
untuk hafalan korang tu. Apa-apa pun good luck SPM tahun ni. Jangan pernah mengalah, jangan pernah mengeluh, jangan pernah give up. And korang kena ingat, usaha tak mengkhianati hasil. Itu saja saya.